أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ruang dan kesempatan pendengar-pendengar penonton yang dirahmati Allah pada hari ini, sedar dan tidak sedar, kita berada di dalam satu bulan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Jadi sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan satu perkara, iaitulah berkaitan dengan Ramadan dan pahala. Bila mana kita menyebut berkaitan dengan Ramadan dan pahala, dua perkara, dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Kerana Ramadan dan pahala adalah mempunyai dua perkaitan yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sidang penonton, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, apakah yang menyebabkan pahala itu banyak dan bergandanya di dalam bulan Ramadan? Ibadah kita di bulan-bulan lain, di waktu-waktu lain, di masa-masa lain tidak sehebat itu gandaannya. Kenapa? Kerana jawapannya adalah Ramadan. Masa dan waktu ibadah itu adalah Ramadan. Kerana keistimewaan dan kelebihan-kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Ramadan berbanding dengan bulan-bulan lain. Anugerah dan rahsia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu 'amali bani Adam illa as-siyam fahuwa li wa ana ajzi bih." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyebut setiap amalan anak-anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untuk aku. Fahuwa li wa ana ajzi bih. Aku sendiri akan memberikan pahala puasa kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan, kita menyaksikan satu bulan yang dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mencari ruang dan peluang meningkatkan keimanan, ibadah, pahala kita kepada Allah berbanding dengan bulan-bulan lain. Berbanding dengan bulan-bulan lain. Bila mana kita bercakap soal Ramadan, kelebihan, fadilat dan pahalanya berbanding. Adanya perbezaan di situ. Umpamanya, tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam seminggu kita ada 7 hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dalam seminggu 7 hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan hari Jumaat. Seperti mana yang disebut dalam hadis berkaitan dengan kelebihan Jumaat ini, Nabi sebut Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Penghuru segala hari itu adalah hari Jumaat. Maka banyaklah kelebihan-kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Jumaat. Dan ini bukanlah kita, maknanya kita nak cerita tentang fadilat Jumaat. Tak. Kita nak buat perbezaan di antara kelebihan Ramadan dengan bulan-bulan lain. Maka banyaklah kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba dia pada hari Jumaat.
adanya kelebihan fadilat selawatnya seperti mana sedia maklum, adanya waktu-waktu yang mustajab doa, adanya waktu-waktu anugerah yang sangat banyak di dalam hari Jumaat. Maka rugi dan serugi-ruginya kita tidak mengambil ruang peluang yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ganjaran pahalanya pada hari Jumaat berbanding pada hari lain. Sehingga kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang keistimewaan dan kelebihan Jumaat. Dalam Quran Allah Taala sebut, tuan-tuan. Sehingga kan adanya satu surah di dalam Al-Quran, dalam 114 surah itu adanya satu surah yang namanya surah Jumaat. Nama surahnya pun Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil Jumaah ila akhir ayat. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan akan hari Jumaat. Maka rugilah jika kita tidak mengambil ruang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat dan tidak terdapat pada hari-hari lain khusus kepada hari Jumaat. Baik, itu Jumaat. Maka sidang penonton pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka begitulah juga dengan Ramadan. Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan di dalam setahun itu ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Jamadud. 12 bulan. Dalam 12 jumlah yang begitu banyak, 12 bulan di dalam Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat martabat Ramadan. Dalam Quran Allah Taala sebut, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran ila akhir ayat. Dalam Al-Quran Allah Taala meletakkan perkataan bulan Ramadan salah satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran secara perkataan, secara bil kalimah. Tidak bulan-bulan lain sama ada Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Bahawa ini menunjukkan bahawa keistimewaan kandungan yang ada di dalam Ramadan itu dibentangkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah, maka rugilah. Rugi dan serugi-ruginya jika kita hamba Allah tidak mengambil tawaran yang ditawarkan oleh Tuhan kita, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengambil ruang, manfaat, peluang yang semaksimal yang mungkin dalam kehidupan kita untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ibadah yang kita sungguh-sungguh lakukan, all out kita dalam ibadah, dalam kita menyembah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila mana kita bercakap berkaitan dengan pahala ini, maka Ramadan inilah dipanggil sebagai lubuk pahala. Jadi tuan-tuan, kita mungkin biasa dengar apabila mana kita panggil lubuk ikan. Kita bisa dengar, lubuk ikan ini bagi kaki-kaki pancing, pasti dia akan kenal apa yang diistilahkan sebagai lubuk ikan. Bila mana dia pergi memancing di satu-satu tempat, sama ada sungai ataupun laut, dia parking boat dia tu terkena bertepatan di satu tempat lubuk ikan. Maka dia lempar mata kail ikan patu. Maka dia lempar mata kail ikan sambar. Lempar mata kail dapat. Lempar mata kail ikan dah ngangau mulut. Menunjukkan tempat itu adalah lubuk dan mempunyai ikan yang sangat banyak. Maka nescaya kaki-kaki pancing tadi tidak akan berganjak daripada lubuk itu. Kerana dia mengetahui bahawa lubuk itu memberikan keuntungan kepada dia dengan mendapat hasil yang banyak. Jadi tuan-tuan, tapi ini bukan lubuk lagi dah. Tapi ini sangkar ikan yang di dalamnya penuh dan syarat dengan ikan yang hasilnya confirm dan pasti kita akan dapat. Maka begitulah analoginya, tuan-tuan, sidang pendengar dan penonton, yang boleh kita berikan perumpamaan analogi kelebihan-kelebihan ganjaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Hasil dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Dalam hadis disebut, "Iza dakhala Ramadan
futihat abwabul jannah wa fi riwayat futihat abwabus sama atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Ramadan ini istimewanya bulan Ramadan dan tidak terdapat dalam bulan-bulan lain. Allah Subhanahu wa taala bila masuk dalam bulan Ramadan futihat abwabul jannah, ataupun dalam riwayat lain futihat abwabus sama. Allah taala buka pintu langit. Allahu akbar. Kita boleh bayangkan bagaimana pintu langit yang begitu luas Allah Subhanahu wa taala buka seluas-luasnya, mendengar apa saja rintihan permintaan munajat yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Maka rugi dan surga ruginya kita tidak mengambil ruang dan peluang ini semaksimal mungkin untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam satu hadis lagi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ghairahum yuqal." Di mana dalam satu hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sesungguhnya di dalam syurga ini ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Selalu kita dengar. Khusus bagi orang-orang yang berpuasa, Ar-Rayyan ini adalah satu pintu syurga yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Maka pintu ini hanya dapat dimasuki pada hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Maka diseru oleh malaikat, "Hai orang-orang yang puasa, orang-orang yang beriman, di manakah kamu lagi cepat masuk?" Maka masuklah orang-orang yang berpuasa dan beriman bertakwa kepada Allah yang mengandalkan segala amal kebajikan dia daripada bulan puasa masuk ke dalam pintu itu. Maka ditutup akan pintu itu. Maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memasuki selepas ia tutup. Maka sidang penonton pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana kita membincangkan berkaitan dengan pahala, maka Ramadan inilah lubuk pahala yang sebesar-besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala. Kerana dalam sifat ibadah kita, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bab berkaitan dengan puasa ataupun Ramadan, puasa Ramadan ini dia berbeza dengan ibadah-ibadah lain. Puasa Allah Subhanahu wa taala khusus untuk memberikan ganjaran pahala kepada hamba-hamba-Nya. Berbanding dengan ibadah-ibadah lain, solat, haji, zakat dan seumpamanya. Solat satu perbuatan perilaku fizikal yang boleh disaksikan. Kita pergi masjid, kita bersujud, merokok, kita nampak. Kemudian haji. Haji satu ibadah fizikali yang boleh kita nampak, lihat, tonton. Naik kapal terbang, turun haji, mabit, melontar jamrat, tawaf, sa'i dan seumpamanya. Zakat, kita keluarkan duit. Duit kewangan kita tu nampak. Kertas duit merah, duit 50, duit 10 ringgit dan seumpamanya. Tetapi puasa, dia mempunyai satu makna yang sangat signifikan. Mempunyai satu falsafah yang cukup besar. Yang mana ganjaran dan pahalanya hanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini di antara kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka sidang penonton, pendengar, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita jadikanlah Ramadan yang ada dan sedang kita hadapi ini dengan Ramadan yang terbaik. Kita sebagai manusia, kita berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun umur kita. Kita menghadapi Ramadan, kalau 40 tahun, 40 tahun dah kita berhadapan. Bulan Ramadan 40 kali, kalau umur kita 18 tahun. 18 tahunlah kita menghadapi, 18 kalilah kita menghadapi Ramadan. Maka jadikanlah inilah Ramadan yang terbaik untuk aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuhasabah. Mungkin ada Ramadan-Ramadan yang lalu, Ramadan-Ramadan tahun-tahun lepas yang meninggalkan kita. Kita duduk, kita bermuhasabah diri. Mungkin ada perkara-perkara kelemahan, kekurangan, kelompangan dari sudut ibadah kita kepada Allah. Kita bermuhasabah mungkin adanya
perkara-perkara kekurangan pada Ramadan yang lalu. Bacaan-bacaan Quran kita hanya beberapa helai Quran yang dapat kita baca. Maka tekad dan azam Ramadan kali ini kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kita bermuhasabah pada Ramadan-Ramadan yang lalu. Berapa banyak kita bersedekah, berapa ringgit saja kita keluarkan sedekah. Maka Ramadan kali ini kita tingkatkan amal sedekah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyamul Lail kita pada Ramadan yang lalu, kita boleh bilang berapa hari kita bangkit malam, bertahajud, bersujud, memohon, menadah tangan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ramadan kali ini kita tekad dan kita azam, kita upgrade amal ibadah kita. Kita mengambil ruang, peluang yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan amal ibadah kita. Maka sidang penonton, muslimin muslimat, ibu-ibu, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah dengan ruang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi berpeluang kita melayari menghadapi bulan Ramadan pada kali ini. Ada insan, ada manusia di luar sana, Ramadan yang lalu dia mempunyai kesihatan yang baik dan seumpamanya. Apabila masuk Ramadan kali ini, dia diuji musibah, ujian kesihatan dan seumpamanya. Ada insan, sahabat-sahabat handai kita, bulan Ramadan tahun lepas dia masih bernyawa. Dan Ramadan pada tahun ini, dia tidak berpeluang untuk menghayati Ramadan. Maka kita masih lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kita membincangkan hal berkaitan dengan Ramadan dan pahala, maka inilah peluang yang terbaik untuk kita meningkatkan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyaknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Ibadah yang kita lakukan, ibadah yang sempurna untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang dapat kita kongsi sebagai muhasabah diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalah. Banyak amal ibadah kita berlindung daripada amalan yang tidak diterima. Tinggi, hebatnya amal ibadah kita, kita berlindung dari perkara-perkara yang riak, tidak ikhlas dan seumpamanya. Kita mengharapkan amalan kita diangkat dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan untuk akhirnya, maka jadikanlah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam sejarah kehidupan hidup kita. Seandainya tahun hadapan kita bertemu lagi dengan Ramadan, maka Ramadan tahun hadapan 1447 yang terbaik. Seandainya pada tahun 1448 Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita masih lagi umur yang panjang, maka itulah Ramadan yang terbaik. Maka sentiasa kita upgrade amal ibadah kita, pengabdian diri, mutu, kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari masa ke semasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.